Patan keputusan Seri PDRM untuk melonjak ke tangga pertama Liga Perdana dengan menewaskan jiran setempat Kedah 1-0 di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Dan untuk laporannya kita bersama pengulas Astro Arena Datuk Hasbullah Awang dan bekas pemain negara Yusri Cetlah. Kedudukan Seri PDRM bertemu dengan pasukan Negeri Sembilan dan di sini Pulau Pinang berjaya menewaskan pasukan Kedah, melonjakkan pasukan Pulau Pinang berada di tempat yang pertama untuk Liga Premier. Saya bersama dengan Yusri. Bagaimana Yusri melihat keseluruhan permainan kemenangan pasukan Pulau Pinang malam ini? Amat membanggakan apabila satu perlawanan yang cukup menarik oleh kedua-dua pasukan utara di antara pasukan Kedah dan juga Pulau Pinang. Dan kita saksikan bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh pasukan Pulau Pinang dan ini pula pergerakan dilakukan oleh Kedah yang nampaknya mula memberikan saingan di peringkat awal tadi, Yusri. Ya, di awal-awal ketika mana di awal permainan separuh masa pertama, Kedah juga banyak memberikan ancaman kepada pintu gol pasukan Pulau Pinang dan ini antara salah satu gerakan daripada pasukan Kedah. Kita perhatikan bagaimana sekali lagi mereka memecah kebuntuan untuk melepaskan satu sepakan yang nampaknya tidak percaya dilakukan oleh pemain muda pasukan Kedah yang bermain di bahagian depan Aidil. Gerakan yang menarik dan disusuli dengan gerakan dan ini dia. Bola yang terkena palang dan kemudian mutas bola. Tapi berjaya menyelamatkan pasukan Pulau Pinang dari situasi terjaring. Perhatikan di sini bagaimana tendangan itulah yang menghasilkan jaringan minit 57 dari tendangan percuma dan kemudian ditanduk ke belakang oleh Lee Wan. Gerakan yang menarik dan lonjakan dan juga tepat daripada Wang Yun menghasilkan gol untuk pasukan Pulau Pinang. Dan di sinilah kad merah yang dilayangkan kepada pemain pertahanan pasukan Pulau Pinang yang meletakkan Pulau Pinang bermain dengan 10 orang pemain tetapi mereka mampu untuk mengekalkan situasi itu bagi menahan asakan demi asakan yang dilakukan oleh pasukan Kedah. Mungkin juga dengan tindakan menerima kad tersebut. Dan ini tandukan ke belakang yang dilakukan oleh Billy Bahman hampir-hampir untuk menyamakan kedudukan. Tetapi apapun keputusannya, Pulau Pinang berjaya menewaskan pasukan Kedah dengan 1-0. Keseluruhan bagaimana agaknya Yusri melihat permainan pada malam ini? Keseluruhan pasukan Pulau Pinang lebih bertindak baik daripada pasukan Kedah dengan corak permainan yang diterapkan oleh K. Devon dan hasilnya mereka memperoleh kemenangan yang diharapkan dan lonjakan yang tepat pada malam ini apabila mereka kemenangan dan juga berada di pentas Persada Liga. Kedah akan bertemu dengan pasukan PDRM dalam perlawanan selepas ini, sementara Pulau Pinang pula akan bertemu dengan KLSPA. Sekian, kembali semula bersama dengan anda di studio.